Selamat datang ke Business on Air di mana kami akan share knowledge berkaitan dengan dunia ejen dan juga e-commerce. Jadi hari ini anda bersama dengan saya, Intan dan juga rakan host saya di sebelah. Hai, saya Ira. Alright, Ira. So hari ini kita ada topik general lah Betul. untuk hari Khamis. Khamis kan? Khamis. Okay, risaulah takut silap lagi. Okay. So hari ini general topik kita tak tahu lagi tajuk dia apa dan siapa presenter kita. Kita tengok presenter dulu. Jom kita tengok presenter. Okey, itu dia presenter kita, Ira. Kita dah kenal dah sebenarnya, saja je. Obat terkejut. Obat terkejut. Okey, Ina hari ni. Okey, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat masih di sini. Masih di sini ya. Masih di sini. So hari ni topiknya apa? Boleh share sikit? Okey, Tan. Untuk topik hari ni adalah dari order ke post, di mana kita akan bincangkan macam mana syarikat nak urus stok dan packing cara jimat dan efisien. Okey, itu dia. So kita akan tahu tentang inventory lah, boleh dikatakan pasal post. Proses order lah. Proses daripada order sehingga ke post lah. Ke post lah, shipping semualah. Okey, so sebelum kita teruskan ke agenda kita yang sebenar, anda yang sedang menonton live kami, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kami supaya anda tak terlepas dengan episod-episod yang akan datang dan juga supaya anda dapat tengok lagi video-video kami yang sebelum ni dalam beberapa jenis segmen yang kami ada lah. Dan juga untuk anda yang menonton, jangan lupa untuk share, like dan juga komen dalam video ni sekiranya video ini memberi manfaat kepada anda. So tanpa kita membuang masa, kita semua dah ready. Jom kita on air. Okey, so kita boleh terus mulakan dan serahkan kepada Inas untuk mula dengan topik hari ini. Okey, terima kasih kepada host kita. Okey, untuk topik kita hari ini adalah macam kita nampak dalam skrin, dari post, dari order ke post. Macam mana syarikat nak urus stok dan packing cara jimat dan efisien. Okey, di mana yang ni kebanyakannya lebih kepada flow lah. Daripada kita dapat order tu sampai ke akhir tu apa yang patut kita buat. Okey, di akhir video ni, di mana nanti siapa yang stay sampai akhir tu akan dapat faham tentang flow, proses bahagian operation lah kebanyakannya yang kita akan cakap hari ni. Okey, jadi objektif dia adalah membantu pemilik syarikat yang ada 100 ke 300 order sehari memahami langkah-langkah penting dalam proses pengurusan stok, packing dan penghantaran supaya urusan jadi lebih cepat, tepat dan kurang silap. Yang akhirnya dapat mengurangkan kos. Tujuan kita adalah untuk minimize kos lah. Okey. Untuk apa yang kita akan terangkan daripada segmen yang part yang pertama ni adalah flow urus order di website. Okey, di mana yang kita tahu kebanyakan ordernya yang kita nak fokus hari ni adalah semua pembelian di website lah. Bukan cara manual ke secara online lah. Secara online. Secara online di website. Fokus kita hari ni adalah proses order di website. Bukan marketplace ke? Tak. Untuk hari ni kita fokus website lah. Okey, daripada order masuk sehingga ke follow up, di mana proses ni kita akan terangkan detail di page yang seterusnya. Okey, untuk order masuk, di mana customer check out di website, customer buat pembelian iaitu pilih produk, masukkan ke troli, isi maklumat penerima dan buat bayaran. Yang ni adalah flow biasa yang kita selalu experience lah. Okey, bila dah buat bayaran, sistem website akan record order dan notifikasi order masuk diterima di sistem admin, di mana di site processor di bahagian admin akan terima kata ada order yang diterima lah. Yang ni saya bagi contoh apa yang boleh nampak dekat dalam website lah bila sesuatu order diterima. Contoh kat sini akan ada order number, status, order receive kat situ akan ada detail lah, pukul berapa apa semua kan, dan jumlah pembelian tu. Okey, yang ni adalah contoh screenshot. Dan bila status tu bertukar kepada paid, sebab setengah bila dia submit order, pembayaran tu gagal dekat bahagian payment, bank problem ke network issue. So untuk pembayaran yang berjaya,
sistem akan notify secara automatik ke dalam sistem bahagian admin. Status order tukar ke paid. Jika website tu ada manual transfer lah, customer boleh bayar secara manual, yang tu admin perlu semak bukti bayaran tu dengan bank lah, sama ada wang tu diterima atau tidak. Okay, bagi yang dah confirm paid, macam tadi ni kalau kita back, kita nampak merah tu order receive. Bila dah paid, sepatutnya website kena tukar lah. Ini dalam sistem Sequelate lah kan? Betul? Order receive ni kita kata apa? Order yang dibayar guna apa? Secara manual. Auto payment ke? Auto payment. Dan perlu untuk admin check dulu bayaran dah terima atau belum kan? Baru tukar kepada status paid. Betul. Bila dia tukar ke paid, mungkin melibatkan auto payment di mana online banking, credit card ke, ataupun contoh manual payment tadi, admin dah set tukarkan ke paid status tu lah, dah sahkan pembayaran tu diterima. So dekat sini bila ada website, bila kita tak buat manual, kita nampak senang status dia paid. Kita tak perlu pun kalau kita check pengesahan bayaran tu, sebab yang tu semua dah dilakukan oleh sistem lah. Betul, secara automatik. Dan berkaitan dengan semak stok dengan lock stok kita panggil, bila kita guna sistem yang akan semak sendiri baki stok tersebut lah. Nak tengok baki tu mencukupi ke tak. Kat inventory ada lagi 5, customer order 10. So nanti tak tally, masa nak check out tu sebenarnya sistem akan prompt dah lah. Dah akan tunjuk kata balance unit 5 ke. Yang tu semua sistem yang akan uruskan. Berkaitan dengan lock stock ataupun kunci stok, yang ni selalunya berlaku bila orang guna website yang customer nak proceed ke bahagian payment. Dia akan lock stock inventory tu supaya tak nak ada customer lain membeli item yang sama. Tinggal 5 je. Saya beli tengah nak beli 5, Intan pun nak ambil item yang sama 5 kan. Jadi kita tak nak ada kekurangan stok kat bahagian inventory. Jadi sistem yang akan uruskan yang tu. Andai katalah stok yang 5 yang saya beli tadi ni ada tak cukup, defect ke, ada berlaku kesilapan kiraan inventory, yang tu customer service yang akan contact customer lah untuk tukar. Lock stok ni ada masa kan selalunya? Betul. Dia ada time dia. Dia akan lock dalam, bergantung kepada sistem masing-masing. Dia akan lock dalam ada tempoh tertentu lah. HQ boleh pilih lah. Yang tu yang boleh bincang dengan developer lah kan. Lepas tu kalau tak ada bayaran dalam tempoh tersebut, sistem akan release balik bagi orang lain beli. Okay. Jadi tips dekat sini, guna sistem yang automatic tolak stok bila order masuk. Kalau contoh mungkin Ira pun sendiri akan banyak experience kan orang lain ada konsult bagi tahu kata selalu ada website yang diorang ambil stok tak match, tak tolak. Yang tu masalah utama yang HQ selalu hadapi lah. Kena buat pemilihan sistem yang betul jugalah. Sebab betul. Kadang dah guna sistem tapi sistem problem. Jadi stok. Benda tu jadi satu masalah besar sebenarnya, sebab kalau kata HQ masih ada stok tambahan, tak apa. Kalau tak ada, kena buat delay, kena refund. Ada melibatkan proses yang panjang lah kat situ. Proses dia panjang kat situ. Sebab bila kita pakai sistem, kalau boleh kita nak semua automate lah. Tapi buat apa kalau kita kena kira inventory asing kan? Image HQ juga tak best lah. Betul. Sebab pernah kita dengar tu ada pembelian tapi tak tolak inventory. Betul. Ada pembelian tak tolak inventory. Dia paling risau sekali waktu kalau HQ nak buat apa-apa promotion. Launching macam tu. Kena pastikan sistem tu memang dah ready lah. Dah stabil lah kan. Stabil, jangan ada masalah. Yang tu tips dia tu, kalau boleh cari sistem yang memang automatic tolak stok lah. Sebab kita tak nak melibatkan image HQ tu tercalar lah. Yang ni ada satu contoh lock stock tu macam mana. Kalau dalam sistem kita sendiri, kalau dapat tengok kat sini, stock lock for purchase checkout. Maknanya kata memang berlaku movement kat sini. Sistem lock stock untuk inventory ni sebab tunggu payment lah. Okay. Yang ni screenshot yang daripada sistem lah. Daripada sistem Sequelate kan. Okey, sebelum Ina teruskan, nak kongsi dengan penonton dan pendengar, kami sedang bersiaran secara langsung, secara live di Facebook, di YouTube channel Business on Air.
sila tekan butang like dan share supaya ramai lagi kawan-kawan boleh tonton live sekarang ni. Kami sedang bincangkan mengenai topik bagaimana nak proses order tu daripada order yang diterima sehinggalah kita hantar kepada customer. Betul. Dan tinggalkan komen jika ada apa-apa soalan lah ataupun cadangan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya tak terlepas dengan live kami yang akan datang. Okey, kita balik kepada Inas. Okey. Seterusnya, poin keempat adalah sediakan packing list. Macam tadi, order dah paid. Bila order dah paid, kita kena proses untuk packing dan hantar kepada customer lah. Tips kat sini, pastikan ada packing list. Sebab bila ada packing list ni, kita tak miss apa item. Kadang customer bukan order satu item je dalam order. Dan kadang tu order satu jenis tapi bermacam-macam colour. Kadang dalam satu order tu ada lain-lain produk. Lepas tu lain-lain kuantiti, lain-lain colour. Betul. Banyak tu dia. Kalau termiss tu susahlah nak return, refund semua kan. Okey, berkaitan dengan packing list, selalunya di bahagian packing ni admin yang proses order, dia akan print invoice, order slip ataupun AWB lah. Susun semua order yang masuk ikut tarikh ataupun slot penghantaran dan gunakan SKU untuk kenal pasti order mengikut number. Okey, contoh packing list yang ada dalam sistem. Dekat sini kalau nampak ada satu customer ni order tiga benda. Tiga benda, ada tulis kuantiti tu berapa untuk setiap satu. Dan SKU dia. Yang 065 tu adalah SKU dia lah. Dekat produk tu pun dah ada detail lah. Dan bila dah proses order tu, boleh terus je orang yang proses order tu, mungkin staf bahagian proses boleh terus je tick kan. Sebab kat sini kalau ikut pengalaman saya dulu, kalau kata order tu, kita bayangkan satu HQ tu ada 100 order ataupun waktu-waktu yang macam promosi Kak Inas. Jadi kalau kata berlaku kesilapan order dah, sebenarnya dari segi cost HQ kan, kita dah satu image lah. Satu dari segi cost HQ, cost shipping akan meningkat tau. Dia boleh jadi 2 kali ganda disebabkan kesilapan penghantaran order ni. Kita nak hantar semula order yang kita miss, takkan kita nak minta customer bayarkan shipping. Bayar shipping. Jadi HQ yang kena tanggung kos tu lah. HQ yang kena tanggung kos tu. Itu tak termasuk kalau dia minta dia minta order organic lip balm tropical kan, apricot. Tapi kita bagi apple watermelon ke apa, dia tak nak. So bila dia refund kepada kita tu, dia return barang tu, kita kena bayar cost shipping dekat dia. Dan kita nak hantar balik tu ada cost juga cost. Double 2 kali cost kat situ. So kena cari sistem yang adalah packing list macam ni kan. So kita nak kurangkan kesilapan. Yang ni presenter pula nak tanya dekat host. Kalau ikut pengalaman Ira, perlu tak kita sediakan nama person in charge dekat packing list ni supaya kita tahu? Kalau ikut pengalaman saya dulu, sepatutnya perlulah. Sebab bila kata berlaku satu kesalahan lah, kalau contoh kita bayangkan kalau HQ ada buat promosi yang besar-besaran, yang satu order tu kadang-kadang HQ ada buat macam ni tau, untuk free shipping kena order minimum RM200 ataupun minimum satu order tu 200 ke 300 kan. Jadi order tu akan banyak tau Inas. Jadi kita perlukan letak nama PIC tu supaya apa-apa dia yang bertanggungjawab. Jadi sebagai PIC tu pun sendiri, dia akan lebih berhati-hatilah. So apa-apa orang akan cari dia. Boleh refer dia. Dia yang kena bertanggungjawab lah. Dan kalau tengok dia lebih adil lah. Contoh lah kata ada HQ tu, dia buat denda, mungkin dia nak cover balik kos tu kan. Dia tak fair, tak adil untuk dia. Contoh lah bulan ni total yang kerugian kena tanggung contoh RM200. Staff headcount ada 10 orang. Nak bahagi semua, salah seorang je. Orang lain semua berhati-hati kan. Yang salah ni memang dalam sekumpulan tu memang akan ada, mesti akan ada seorang yang pelik sikit. Mesti ada. So, cuma kalau ada nama PIC tu lebih selamat dan adil untuk semua staff yang lain jugalah. Kalau tak cakap pasal denda pun, bila kita tahu nama person in charge tu, mungkin dia punya leader ke orang atas dia mungkin boleh nasihatkan dia lah, lain kali hati-hati ke kan. Kita tahu siapa yang proses lah. So yang ni adalah contoh packing list. Kita galakkan HQ kat luar sana,
cari website yang ada packing list supaya lebih mudah bahagian operation lah. Okay, bila dah ada packing list, ambil barang ikut packing list, semak, ini bahagian QC lah, semak kuantiti tu betul tak, double check lagi sekali, variant betul, sama ada saiz, warna, dan adakah barang tu dalam keadaan baik. Contoh beli baju raya haji ni, kena check lah ada koyak ke, jahitan tak kena ke kan. Okay, masukkan dalam kotak plastik, kotak ataupun plastik. Mungkin boleh tambah free gift ataupun nota sebagai appreciation kepada customer. Dan bila sistem tadi daripada paid, boleh tukar, admin akan klik pada butang pack lah. Dan bila dah sampai ke stage pack ni, dah tak boleh dah nak tukar alamat. Sebenarnya kalau sistem tu bagus, dia fleksibel, order tak sampai ke pack, customer masih boleh lagi edit alamat. Kan, sebab kadang order tu kita nak hantar ke kampung sebab tahu raya tu nak balik kampung kan, tu tak sempat tukar alamat. Sepatutnya kalau sistem tu fleksibel sikit, sebelum sampai ke stage pack ni, dia masih boleh tukar alamat lah. Kalau kita kata sistem tu baik ataupun lagi fleksibel adalah sebagai pembeli ataupun tak kisahlah pembeli tu customer kita ataupun agent, dia sendiri boleh tengok status order dia kan. Sama ada order tu dah diproses ataupun dah dihantar kan. Kalau dia tengok order tu masih paid, maksudnya belum diproses lagi. Jadi dia boleh tukar. Sempat lagi lah. Sempat untuk dia tukar alamat. So dia tak perlulah nak tanya admin ke apa kan. Dia tengok ni mesti belum tukar. Boleh apa yang Ira cakap tu memang kena pada waktu ya. Kena pada waktu. Slide yang seterusnya lah. Contoh kat kiri kan, kita nampak kat kiri tu sebenarnya layout admin yang memanjang ke bawah tu. Yang tu adalah apa yang admin nampak lah, di mana admin akan pilih courier yang mana, lepas tu masukkan tracking number, dan nampak ada tekan set pack tu kan. Bila admin tekan je pack, arrow tu akan ke apa yang customer nampak. Ni bahagian yang belah kanan tu adalah yang customer nampak. Jadi customer tahu order yang dia buat pada 3 Jun dengan jumlah tu, status sekarang packing. Jadi customer tahulah dah packing, tak boleh tukar lah. Terlambat lah untuk tukar. Sebenarnya sebagai customer, dia nampak dah kat atas tu paid semua, dan stage-stage sebelum packing tu actually boleh tukar lagi alamat dia. Jadi memudahkan dua pihak lah, admin dan juga customer. Okay, dan juga sediakan penghantaran. Penghantaran ni macam kita tahu, pilihan kurier yang famous kat Malaysia sekarang ni ada beberapa lah. Antaranya yang selalu kita jumpa adalah JNT, Ninja Van, Pos Laju, Shopee Express, ni semua yang guna platform e-commerce lah. Okay, proses penghantaran, admin perlu print AWB dan tampal pada parcel. Dan HQ boleh pilih sama ada nak drop off di branch ataupun tunggu pick up lah. Cuma ada tips kat sini, pastikan post sebelum cut off time courier lah. Kita buat satu time yang standardized supaya memudahkan pihak operation dan customer. Contoh, setiap hari semua bayaran yang dibuat sebelum pukul 2 contoh akan dipost pada 3 PM pada hari yang sama. Dipost pada hari yang sama gitu kan. Yang tu boleh menarik customer lah untuk buat order cepat-cepat. Cepat check out. Betul. Cuma dekat bahagian kat sini kan, contoh kata bahagian print AWB tu, kalau nak rujuk balik cara nak print AWB yang mudah, mungkin boleh tengok balik lah. Kita ada video. Kita ada video yang terbaru kan berkenaan itu video thermal printer. Kalau mana-mana HQ yang belum masih belum guna thermal printer dan bercadang nak guna thermal printer tapi tak tahu macam mana nak set, kita ada video terbaru, boleh tengok dekat kita punya YouTube kan. Betul. Yang tu mungkin membantu sikit lah macam mana untuk cara dia tu. Tenang. Okay, seterusnya adalah update customer. Tracking dan status, di mana kalau guna sistem pakai website, sistem akan hantar nombor tracking kepada customer bila order tersebut dah ditukar kepada ship. Selalunya melalui email. Yang ni automate lah, once tekan ship je, email akan dihantar ke customer. Dan jika link dengan integration courier, yang ni akan memudahkan tugas operation team lah. Sebab apa? Bila link dengan integration courier,
tracking number tu operation team tak perlu key in satu-satu. Dia terus integrate. Jadi customer dapat tracking number yang betul. Kalau kita key in satu-satu, mungkin number tersalah ke. Nanti customer complain pula, cari tracking number tak jumpa, dah post ke belum. Tracking number bukan satu. Padahal dah post betul, tracking kan. number ada banyak. Itulah kalau nak cerita pengalaman dulu kan. Saya pernah bekerja dekat sebuah syarikat buku. Memang kita ada sistem, tapi sistem tu dia waktu tu mungkin dah berapa 10 tahun lepas. Dia tak link pun dengan courier. Jadi lepas kami dah habis proses semua, order pun dah naik, lori JNT apa semua, JNT pun baru lagi masa tu. Kena bahagi. Kami akan bahagi ikut berapa orang dan key in satu-satu dalam sistem. Kan? Kadang-kadang tu tak sempat key in kan. Customer yang tanya, adakah tracking number? So bila kita nak cari pun kita kena tengok satu-satu lah. Betul. Susah Banyak kerja tu. Kalau 100-200 order, kalau lebih kan 500 order sehari. Kita dah habis proses pun dah sampai petang. Lepas tu kita nak sambung lagi masuk tracking. Kadang-kadang terpaksa bawa ke esok. Tengok nombor pun pening juga kan. Ira dulu key in satu-satu ke pakai barcode scanner? Masa tu tak ada lagi Nas. Masa satu-satu lah. So kita ada dekat dalam kita punya admin panel tu, kita akan key in satu-satu. Cuma benda tu kita dah selalu buat kan. Kita dah tahu lah. Laju lah tangan tu. Tapi kesilapan tu akan ada jugalah. Tertinggal satu number. Dan bila silap tu susah lah nak cari balik. Nak cari balik. Kena tengok balik satu-satu mana dia punya airway bill tu. Ambil masa lah kan. Perubahan sekarang ni memang sangat banyak kemudahan yang ada lah kalau pakai sistem. Macam point yang kedua tu, berbeza dengan tanpa integration, operation team perlu manual send satu persatu ke customer. Yang ni macam Ira buat 10 tahun lepas lah. Dah ni lah, dah upgrade lah. Tengok diorang dah senang lah sekarang ni. Kan, ada dah perubahan lah kat situ. Betul. Dan sebagai bahagian operation nanti boleh galakkan customer untuk semak tracking link supaya tak kerap lah tanya dekat operation dah post ke belum. Okay, ni contoh bila kita tekan je ship, email yang customer akan dapat lebih kurang macam ni lah. Your package is on its way. Ada tracking number kat situ. Kalau perasan ada nampak JNT, ada tracking number. Dan lagi mudah bila kita klik link biru check shipping status, dia terus direct ke JNT punya web. Yang ni senang lah. Bila ada notification, customer tak tanya banyak dah. Akan dapat ke email. Okay. Dan yang terakhir untuk part yang pertama ni adalah untuk stage follow up dan after sale. Di mana lepas 2 ke 3 hari selepas parcel dihantar, sebagai bahagian admin boleh follow up dengan customer untuk check barang dah sampai ke belum, ada apa-apa feedback ke, dan boleh juga hantar review form ataupun link untuk repeat order ataupun apa-apa promotion dekat customer lah. Dan berkaitan dengan follow up ni pun kita dah kupas video follow up. Yang tu topik saya juga yang ni. Boleh cari balik dalam tu, akan detail lagi lah tentang follow up ni. Okay, yang tu sahaja untuk part yang pertama. Okay, so banyak kita tahu juga tentang part 1 ni. Proses order sampai ke packing lah kan. Betul, sampai ke packing. Sampai packing dan sampai dah customer dapat status order kan. So check je barang dah sampai ke belum. So untuk part 1 ni kita tahulah kena ada sistem lah. So lebih mudah lah kerja kita kena kan. ada sistem ni Tan. Dia sebenarnya selain daripada memudahkan kerja bahagian proses, bahagian HQ, memudahkan jugalah. Kita boleh kurangkan, tadi pun Inah dah sebut, kurangkan untuk customer tanya, sebab dia boleh check sendiri. Ya, betul. Tekan dia boleh check sendiri. Senang, tak payah kacau apa ni customer service. Tak payah kacau customer service. Kecuali kalau ada masalah tertukar barang ke kan, salah ke, itu kena contact dengan customer service lah. Ya, betul. So itu saja untuk part 1 ya hari ni. So kita akan kembali semula untuk 3 minit kita break. So anda jangan ke mana-mana. Jumpa kejap lagi. Okay?